Hari ini kurang daripada 24 jam selepas Maduro ditangkap hidup-hidup. 5 buah negara iaitu Rusia, Iran, Cuba, Colombia dan Brazil. Okey, sekali bersuara bagi pihak Venezuela dengan kerah mengecam Amerika. Okey, Rusia menyatakan dengan tegas pada Amerika Maduro mesti dibebaskan. Majlis PBB pula sedang mengadakan mesyuarat tergempar hari ini. Jadi kita melihat bekas Presiden Rusia, nama dia Dmitry Medvedev, berkata 3 Januari bahawa Amerika sedang mengambil tindakan kerah terhadap sebuah negara yang langsung tak mengancam keselamatan Amerika. Jadi apakah maksud semua ini? Medvedev dia telah menyatakan dengan jelas dioyak adalah sangat penting, iaitu maksudnya semua negara perlulah memperkukuhkan kekuatan ketenteraan masing-masing. Lihat lagu tu. Tahun 2026 ni, tahun ni, saudara-saudara adik dan kakak belakang, sememangnya merupakan tahun yang memang luar biasa. Kita lihat saja seluruh dunia seolah-olah perlu bersenjata. Perlubaan telah bermula. Ia pada tahun 2026 ni memang sangat berkemungkinan banyak kawasan di dunia akan menjemurus ke dalam kancah perang. Okey, menurut dia satu-satu caranya iaitu memaksa Amerika berkompromi ialah dengan memiliki senjata nuklear. Okey, jadi hangpa berpendapat kita bagi ancaman yang lebih berkesan kepada Amerika. 5 negara ini hanyalah permulaan. Lebih banyak lagi negara pasti kena mengambil tindakan yang kerah. Okey, jadi nampak Trump hari ini jelas tak gembira, dia tak happy. Okey, selain pada itu semalam Trump dia turut mengecam Colombia, Cuba dan Mexico. Dia memberi bayangan bahawa langkah seterusnya ialah keterterangan serangan terhadap Cuba, Mexico dan Colombia. Trump hari ini bukan lagi Trump ketika awal hak menjadi presiden. Dulu kita lihat Trump adalah seorang ahli perniagaan. Tapi lawan ni Trump, dia bukan sekadar businessman, dia sudah menjadi seorang pencetus perang. Trump juga sedar bahawa dia menggunakan kekerasan jauh lebih seronok daripada permainan tarif. Okey, jika perang tarif tak jaya, maka gunakan kekuatan tentera untuk menyelesaikan segala masalah. Jadi Trump dia nak bagi tahu dunia, aku bukan Trump hak ahli niaga, aku ialah Trump hak agresif. Okey, daripada Trump hak perniagaan kepada Trump hak agresif. Jadi dunia tidak akan aman pada tahun ni, tahun 2022 ni. Jangan kita lupa, Trump juga pernah mengacam untuk merampas Greenland dengan kekerasan. Dalam keadaan ni, siapa yang boleh menjangka apa lagi yang Amerika ni sanggup lakukan pada tahun 2022 ni. Jadi sama ada Trump ni, dia akan mengarahkan tentera Amerika berperang dengan Denmark dan merampas Greenland tahun ni, masih belum dapat dipastikan. Jadi apa yang hak pasti, ribut pada tahun 2022 ini semakin memuncak. Kita cuma perlu melihat langkah apa seterusnya Trump. Adakah Maduro mempunyai pihak yang akan bantu dia? Sudah tentu ada. Cuma ramai tanya siapakah pembantu Maduro. Okey, teruskan mendengar saya kupasan. Okey, dan ni jam pukul 10 malam ni kita buat live. Okey, seperti hak saya ya, Rusia dan Amerika sudah tak boleh berselindung. Topeng, pura-pura dan sepenuhnya perlu ditanggalkan. Tak lama kemudian, Rusia, Iran, Cuba, Colombia, Mexico mengecam Amerika dengan kerah. Manakala UK pilih untuk menjauhkan diri daripada Amerika pula. Kita tengok. Lepas tu, negara Eropah lain seperti Perancis, Jerman dan Kesultanan juga dengan senyap mengecam Amerika. Namun berdasarkan sikap Trump ni, dia tidak akan henti sampai mencapai matlamatnya. Amerika, dia nak jadi siapa? Dia nak jadi polis dunia, malah dia nak jadi hakim antarabangsa. Cuma persoalannya, adakah langkah hak ni benar? Mari kita lihat semula Trump dengan Venezuela pagi ni. Maduro yang kini ditahan oleh Amerika akan membuat penampilan pertama di Mahkamah New York pada 5 Januari ni. Jadi menurut kenyataan daripada setiausaha dia, Rubio, Maduro akan dihadapkan ke perbicaraan jenayah